Okey, ini adalah yang saya tengah tunjuk sekarang ni adalah pola kipas belakang skirt. So pola ni untuk pola skirt semua sama je lah. Depan dan belakang pola dia sama je. Tapi untuk pola ni dia ada instruction lah, okey. Kena potong macam mana, okey. Macam ni fold head to cut back, okey. Macam yang ni korang potong untuk contoh kalau korang lipat kain kepada dua, letak pola, yang ni dekat lipatan kain. Bahagian ni lipatan kain, lepas tu korang potonglah bentuk pola semua macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni kan. Okey, yang ni pun potonglah. And then bila nak potong bahagian depan, korang kena sembunyikan dia. Sembunyikan yang kipas ni supaya jadi bentuk macam ni. So bila potong sembunyikan dia akan jadi macam ni lah. And then letak pola ni dekat lipatan kain macam ni. So bila letak yang ni dekat lipatan kain, dia akan jadi bentuk kecil lah, tak ada kipas kan. So itu adalah pola bahagian depan. So kita guna benda yang sama je, cuma sembunyikan yang kipas-kipas ni. Senang je nak buat skirt ni. So bila buka macam ni lah. Yang ni bahagian belakang akan rupa potong kain tu macam ni. Bahagian depan kita sembunyi jadi macam ni. Okay. Kalau siapa berminat nak jahit pola ni, boleh dapatkan dekat Shopee. Saya ada sertakan link dekat dalam video ni.